Even start malam pukul 8 tapi Ji make up sendiri. Ji make up sendiri. Mem pakai baju khas. Mem dia ada baju khas. Shaking tangan aku. Sabar ya semua ya. Ji setting dulu macam mana. Lighting kat sana. Bawalah sikit. Aduh, apa ni lajunya. Encik dekat sendiri. Pengantin nak kahwin ni. Pengantin soon. Betul. Apa ni? Ya, grand launcher Raja Perfume sebab ramai orang ini. Mem tengah make up, baru start make up. Jadi je tak dapat nak tunjuk. Tunggu nanti Mem dah siap make up tau. Mungkin akan ada live tapi live tu under diorang punya ni lah. Diorang punya apa? Geng-geng Raja Perfume. Ya, nak nikah. Of course. Tengah tunggu ni pengantin lelaki ni. Mana ni? Tak datang-datang lagi. Tengok full abaya. Kejap. Ini 189 sayang. Dia ada warna stripe pink, warna biru, warna ini soft yellow. Kan 189 je saya. Kan 189 je saya. 189. Yang tak tahu. Memang tak dapat info lagi daripada Kak Mira. Kita tunggu update. Tu yang Ji cakap tu, kalau dah dapat update baru saya boleh update dengan Kak Yati. 16. Lagi seminggu. Seminggu lebih. Tambah lagi lah pula. Macam mana? Aku nak silap ke? Namanya 25 Tak ingat lah saya. Nanti Ji buat OOTD. Ji letak nama. Kan? Of course lah. Mem dia lagi pop. Gitu. Mem dia lagi pop sayang. Mercik kan. Aku dah lama tak make up macam ni. Tiba-tiba kena make up lagi. Ya Allah, tacut. Dia sepelik dengan muka aku. Mem dia warna grey. Yelong. Ji, siapa pukul 9 Saya dengan Mem. Siap. Mem tengah pakai baju. Dengan Madam tengah pakai baju. Oh, okay. Mem tengah bersiap. Ya betul. Dia satu set dengan shawl. Dengan Along. Along kenapa kecil sangat? Mana aku tahu kau buat aku jadi kecil. Nisha, masih Nisha masukkan Along. Masih sayang. Along hari ni dia datang pakai jubah. Even dia pakai seluar. Aku yang switch dengan dia. Tukar-tukar lah, bagi-bagilah pula. Along dia orang nak tengok outfit. Along pakai seluar. Along macam anak dara, betul. Ya Allah, mak dah. Tak tahulah live start pukul berapa. Live tak pasti. Nantilah korang stream je dengan akaun Raja Perfume. Diorang semua tanya pasal kentut Ji, kesian kat kita Ji. Dia tak tahu kita nak mampu lah dengan bau kentut dia, bau tai. Ji beli dekat My Town. Apa yang nama kedai dia? Kejap. Aku lupa. Kejap. Ji cari balik Wah, tadi dah pakai jumpa dia tukar lah baju. Adam tak ada. Tak ada. Kejap baik. Dia Ji lawa kan?
Nak kahwin kan? Tunggu pengantin lelaki tak kerti nak datang. Zaiwar Said. Kejap Sekejap. Macam ni. Dia saya Mak Adam. Ni. Ni. Zaiwar Said Abaya. Ni kedai dia. Overfilter ibu. Dia? Oh. Off filter. Saya nak kena off filter. Off filter ibu, over filter ibu. Nak tengah bersiap baru start makeup. Okey, nanti Cik letak dekat story tau. Nanti Cik buat gambar sekali dengan posting baju. Tema hitam putih dia pastel. Tema pastel. Ada ketua akan nyanyi malam ni. Ya Zain. Screennya Nasha. Tak boleh tengok mem sebab mem tak tutup aurat. Dia tengah bersiap pakai makeup. Kejap tau, tengah azan. Alung kat mana Long? Bilik kau ke Long? Oh. Ini special. Kan nak cakap dengan ibu. Ni pakai baju warna grey. Dia pastel grey. Halo join. Live guni hijau-hijau. Malu. Tak, memang dia baju khas. Ya, tengah praktis. Macam tu. Ya, aku ni kau Pip. Kenapa kau tak datang Pip? Bukan kau nya PA Tok Gadi? Tapi ni bukan warna putih. Ni dia warna yellow. Yellow soft pastel. Yellow pastel. So kalau macam pakai tak pakai makeup, dia rasa macam tu. Account G tak ada live, tapi mungkin dia akan live pada Raja Perfume punya. Betul, yang ni warna soft yellow. Kalau macam baju ni dia ada 3 color hari tu. Stripe pink, biru gelap sikit lah, macam navy blue macam tu dengan warna ni. Betul. Tak confident sebenarnya warna ni sebab bukan warna G, warna soft yellow. Alung of course nampak muda. Ya. Betul, baju mem di tempat khas. Sangat tak ai. Tak je semacam ini first time buat full makeup tanpa braces. Lepas tu cakap dengan Alung, Alung aku rasa muka aku macam pelik. Kau pukul 9. Call time pukul 9. Betul, Raja Perfume. Of course, Kak Yati makeup. Siapa kata tak cantik? G rendah je sayang. Baju ni, okay, baju yang G punya ni, dia ada size. G ambil 52 ataupun 54
Sebab dia saiz dia pada kelabuhan. Macam tu. Allah, Along macam muka everybody. Macam-macam orang dia bagi aku muka Ya. lah, Sakinah lah, siapa? Along make up hari ni, aku tak tahu kenapa tak nampak muka dia make up ni. Dia duduk kat mana aku tak tahu, kelabu-kelabu kamera dia. Kau lap sikit kamera dia, Long. Gelap. Tapi aku bawa lampu kan. Nampak. Along. Kau keluar, kau buat live kau. Lepas tu, nanti aku invite. Baru kau boleh besar kat sebelah. Kau tak, aku naik juling tengok kau kecil sangat. Lalu kau cuci. Bukan tema pastel. Keluar, Long. Kau buat live. Lepas tu nanti aku invite. Macam tu cara dia. Mana moderator saya tengah semayang ke? Dia dah lama tak make up. Semacam pelik. 2 lapis kau bulu mata aku. Kemain. Cik, sejak bila mula dapat dengan Along? Ceritalah sikit. Waktu first collab dengan Candita. Okay, kejap Cik tengah nak cari Along. Mana Along? Nisha macam mana nak ingat Along Nisha? Baru besar. Okay, kejap. Azan kat TV. Kejap tau. Mem belum siap. Mem baru start. Ramai Ya, je make up sini. Jilawa, lepas siap. Along umur berapa? Umur Along this year 44. 44. No, warna pastel. Pastel sayang, warna pastel. Tapi kita orang memilih, Along pilih pakai warna brown. Nude. Soft nude. Selamat berbuka Nisha. My moderator. Along tak sendiri kan. Sekejap Dengan map punya call time pukul 9. Itu dengan map punya call time pukul 9. Biasa je, tak bersiap pun. Biasa je. Jubah tadi yang tapi dekat satu seller tu lah. Oh, buat live. Dam, yang kacau ibu boleh tak, Dam? Best better ayam apa ni? Ngacau je ibu dia. Assalamualaikum. ada tapi dekat Raja Perfume. Ada. Oh, kali ni Alun di make up. Ada tak make up sendiri. Hari ni Alun di make up. Dia cakap ini, Ji kau make up aku Ji. Malas aku, barang-barang aku tu tak kemas, tak lawa. Kau pergi orang lain make up kau. Tak apa, aku bila-bila aku beli make up kau. Lepas tu dia bengang dengan aku. Tak nak make up Along. Tapi terbalik. Tadi siang Along yang pakai abaya. Malam Ji pula pakai abaya, Along pakai seluar. Sebab senang nak gerak, nak buat kerja ke apa kan. Aku macam Ibrahim Abadi tu. Nak bertunang sekali lagi. Aduh. Hai, Ji make up sendiri. Along dulu kerja sebagai apa? Panjang cerita dia. Dia tanya aku kerja sebagai apa dulu. Panjang cerita dia. Banyak kerjanya. Panjang. Dia kerja ni gini dia punya kerja. Mem pakai baju khas untuk dia.
Main fikir pula Long, dia ajak main fikir. Aku ni tak berani Long. Main fikir. Aku lari dulu. Aku tinggal handphone, aku keluar. Saya nak tidur. Kejap lagi Ji tangkap gambar untuk Abaya. Ji bagi tahu sekali nama kedai Abaya dekat story tau. Siapa nak tangkap gambar aku? Maintain awal Of course lah sedundun dengan ketua. Yes, harus. Dah lama tak bersiap. Kan? Sejak kerja dengan Mem aku tak ada masa nak bersiap. Nak rasa bersiap tu kena tunggu jadi buat job dulu. Makan nasi sayang. Tak ada apa beza pun. Tetap makan nasi. Ada mana nak nombor 1? Ada mana yang first? Yang pengantin ni pemain bodek. Cincin Alung mahal no. Bukan Karabi. Ya Ji kat sini. Ya Ji. Betul. Dan sudah pengantin lagi tak datang lah. Tadi Ji call tak angkat. Selalu berjual biasa je. Apa tips nampak benda? Ya Allah, tak ada tips sayang. Alung makan semua benda. Saya tak ada pantang. Tanya Ji. Baju yes macam bodyguard kan? Tak pasti dia ketua. Rasanya ketua tak live malam ni. Dekat sini. Dekat ni, kat KB kah? Chat apa tu? Apa dia sampai hati? Tak palau. Chat apa tu? Banyak sangat chat Alun tak sempat lagi nak baca satu-satu. Nanti chat Alun balik semula. Apanya Titi siapa? Rasanya Raja Perfume kot. Kami orang esok balik 9 pagi ya. Tak lama tak siap Alun. Cumanya kita time. Kecegas. Tak ada cegasnya. Alun pun ada masa pun menonggeng juga. Ji yang tolong urut semalam. Migraine. Alamak. Thank you. Tolong jangan menekan kita orang untuk main fikir. Kita orang takut tau. Dengarlah. Tak ready. Aku end live terus. Aku lari. Waalaikumsalam. Kalau lah dia orang boleh bau kentut tu tadi aku post kat dalam video tu kan seronok. Tak, aku dah cakap dengan orang dah. Aku dah lali bau kentut sampai rasa bongok ni sebab dapat daripada bau kentut tu lah aku jadi macam ni. Terima kasih. Biasa je sayang. Alun dengan G tengah ABC sayang. A, B, C, D, E, F, G. Sampai koma. Dia masuk. God, aku macam nasib lah dekat baju tu memang dah ada perfume. Tak payah cakap lah. Memang bernafas pakai bau dekat baju je. Keluar aku rasa macam nak pingsan ni. Nak mampus lah. Bau tai. Lepas tu dah lepas tu nak naik ke atas tau, nak pergi Dewan. Naik dagu ni. Lepas tu kan Alun pula kentut. Lepas tu dia mengamuk-ngamuk dengan Alun. Kau kentut Alun kentut tak ada bau tau. Bau pun. Aku dengan Alun kentut tak ada bau. Dia kentut bau ya Robi. Ajarnya Abang Renam kat dia marah. Dia punya marah tu dengan tangan tak jalan. Mem baru start make up. Tunggu.
Oi, dah tua-tua pun kisah cinta lagi. Astaga, semamu. Tengok TV. TV1. Drama orang tua cinta. Betul kat aktif makeup. Bau kentut tu sebab tu dia jadi awet muda kot. Jemput makan. Sorry lu makan. Lalu pergi van. Tak boleh tidur. Mana aku? Kat bilik kau, Kak. G makeup sendiri. Mem tak bukan buat live malam ni. Bukan takkan, memang tak sempat lah nak buat live malam ni. Sebab dia line table dengan G dengan Along. Tu yang akan live account Raja Perfume. So korang kena pergi cari account diorang. Itu cocok weh. Pakai dah cakap. Ada tak? Dia pakai dah, dia pakai dah. Pakai dah. Oh, sekejap lagi lah makan. Sekejap lagi mesti makan. Lagi event. Tak buat live. Ketua pun tak buat live malam ni. Tadi kan ketua dah live. Sebab MV tu dekat KL. Halo, nanti kau turun kan? Bawa lip gloss aku lu. Azam okey ya? Dalam beg makeup kau. Dalam beg makeup aku tu. Tak yalah, sekejap lagi lah aku pergi kat kau. Dia siap Siapa lip gloss. yang korang. Kismis besar kaki you. Kau apa masalah tak puas hati? Betul lah. Anggur tu kan kismis. Kau apa masalah? Thank you. Alu anak Dia 3. cakap macam tu. Alu anak 3. Dia tak lagi ni. Ketua rehearsal. Nanti malam ketua akan nyanyi. Nanti G share lah di story live mana nak tengok. Kalau sempat sebab G akan record meme juga. G nak kena record meme. So kalau sempat G agak update. Sebab G kena alert terima kasih. So G kena alert dekat tu juga. So macam leceh sikit lah. So korang kena cari akaun Raja Perfume punya tu. Tak tahu akaun yang mana satu. Nings. Nanti live dekat akaun mana? Nanti malam nanti akaun korang akan live kan? Akaun siapa? CEO Raja Perfume. Malam ni akan live dekat akaun CEO Raja Perfume. Nanti follow. Cari CEO. Betul je, balik ke Uptown je 189 dia set dengan shawl. Tapi satu je dia punya spoil, warna shawl yang untuk kain ni lari. Baju ni warna pastel kuning-kuning, yang ni dia macam cerah sikit. So dia macam nak merentan lah. Artis rasa macam tak ada. Okey je. Cik rasa macam tu. Alu tengok okey je. Dia sebab dia tak minat colour tu. So dia mengerti. Kalau putih aku boleh terima. Kalau warna ni aku rasa macam aku kena make up tebal. Warna dia putih. Terima kasih Pos. Terima kasih Asni. Terima kasih sayang. Betul, serius kena adjust kat bedak. Diorang live dah silap. Thank you Hani. Diorang live pukul 8 je Oh, dia orang start live pukul 8 Long. Event start pukul 9. Oh, diorang start. Akaun CEO Raja Perfume tahu. Artis lain rasa macam tak ada kot. Nampak? Beza. Kau taklah sebab aku kena bezakan sebab warna ni. Oh, masih yang Follow lah. Korang tengoklah live CEO CEO Raja Perfume. Satu akaun saja. Aku rasa lah dia orang cakap akaun tu start lah dalam pukul 8, event mungkin dalam pukul 9. Ramai-ramai. Tengok ramai-ramai. Oh, kali ni kita orang tak duduk satu bilik tau. Lu tingkat bawah je, tingkat atas. Diri body masing-masing. Terima kasih Hafizah. Biasa je sayang. Maaf cakap, je tak boleh nak sebut perkataan tu. Ya.
Oh, okay, pakai Sebab mata. Pakai mata. kita orang kata, terima kasih Kak Tini Hani. Terima kasih sayang. Sebab orangnya ada, jadi aku tak berani nak cakap. Tapi ramai yang tahu. Ada. Tidak. Memang ada. Tapi tak salah. Apa sih, kalau kau perlukan pertolongan lu, kau klip mata, sekejap lagi sampai. Long. Along. Ada sayang. Shh. Diam semua. Diam. Hai. Babak punya orang tu ni. Nah, faham diam-diam. Kita guna isyarat mata. Boleh. Oh, madam dah siap. Lawa baju madam ini. Hari ni Yati makan madam dengan mem. Rentap kat buat. Semua nak rentap kat buat, janganlah. Ya, G makeup sendiri. Aloh malas nak bersiap. Aloh malas nak apa. Tolong ada, siapa nama? Siapa main makeup kan? Yang makeup Kak Along, Fatin. Muar Fatin yang waktu mula makeupnya si Hazal untuk Demika. Dia just nampak? G dah bersiap. Aloh pakai seluar je ni. Ji sebilik dengan mem, tapi mem tengah makeup, so Ji tak dapat nak tunjuk mem, minta maaf banyak. Baru dah surprise. Ada apa? Nak jual diri kejap lagi. Oh ya. Faham? Faham. Tak boleh. Sebab gelaran wanita terakhir tu dah diambil oleh mem. Kan. Tadi dia pesan dengan Long, dia kata apa? Okey, Kak Long dah cantik. Kejap lagi kalau tengok saya pula. Tengok sebelum saya make up ni, tengok muka saya ni. Nanti sekejap lagi saya dah make up ni, Kak Long dah tak kenal saya. Punyalah Sabar dia sekejap lagi. Keluar, sempat dia cakap macam tu. Ya sayang. Kau bawa ke tak tadi? Apa dia? Telefon Zain. Sekejap. Jangan rentap. Sabar. Tak apa, kita orang boleh settle. Kalau kita orang nak backup, kita orang panggil. Kita kalau nak backup, baru kita orang panggil dia kan. Malam ni mem pakai baju warna grey sama dengan ketua. Dengar sikit-sikit lah suara dia. Of course mem lawa, takkan tak lawa. Kalau nak backup nanti Alun cari. Alun Roger cari pula. Of course tak lawa mem korang. Baju khas design untuk mem. Cantik macam tu pula. Ya, tu suara mem. Apa ni sayang? Ini buat apa ni? Aku dapat kucing. Alah, buat tak tahu je lah pasal perempuan tu korang ni. Janganlah menggelupur. Everything just fine. Benda boleh settle. Alun bodyguard kedua. Tak risau. Ya. Nanti pasal. Jika kenal mem Betul. waktu kerja kedai makan sama. Oji tak boleh lah sampai habis sebab Oji nak kena settlekan mem, nak kena arrange dia, nak kena record dia. So kalau korang nak tengok live, korang kena pergi akaun CEO Raja Perfume. Apa dia tarik tu? Dia jadi siput. Kita orang bila dah make up, kita berdua dah make up kan, dia jadi macam mem. Bila mem dah make up dia dia macam tu. Dia tak ada. Dah tak ada. Habis sopan. Tadi pun dia kata, bila Kak Long ni sopan, dia sejak dah bersiap ni terus jadi sopan. Ya. Alu tadi kan dia gelak. Terus mem cakap apa? Mem cakap, "Oi Shalom, kalau dah make up dah bersiap ni, terus jadi Datin. Datin Sri."
Yelah. Aku ni nak kena simpan vitamin tu korang. Nanti mulalah. Jidah vitamin. Kau memang aku di 24 jam dengan diorang. Memang diorang satu rumah pun. Memang diorang dah kahwin pun. Kau nak minta vitamin 24 jam. Kalau aku dah tak ada simpan stok. Maksudnya aku memang kena simpan stok untuk korang. Korang faham tak? Ha? Korang memang suka tak dengar aku bebel? Kalau boleh nak bawa kat kaki. Ha, ya. Faham. Bebel. Asyik faham. Control. Thank you, honey. Control. Tarik nafas. Manajemen, kita orang tak jumpa dia lagi. Kita pun tak tahu dia dekat mana. Semalam kata naik flight petang tapi tak gerak balik lagi. Hai, Syafiq. Tak suruh lu bebel. Kalau lu bebel kan panjang, Syafiq. Mana? Syafiq cakap apa? Mana? Dia kawan satu tempat dulu, satu sekolah semua dulu. Dia kata bagi alun bebel pula. Dia tahu aku bebel macam mana. Saya tak bawa accessory sebab saya datang saya bawa luggage kecil je. Saya tak bawa banyak barang. Hello, aku ada beli rantai. Tapi warna gold. 3 tingkat. Nak? Kaya betul. Dia tingkat. 3 tingkat. Kalah. Mana nak kalah? Kalau boleh rantai tu sampai ke pusat ni 3 tingkat. Nampak? Kalah yang ni pun nak suruh aku pasang bodyguard pula. Nanti sendiri. Kau ni kerang kena aku. Aku kena sopan sebab dalam bilik ni ada ramai orang. Kau faham tak? Kalau hanya aku dan kau dan Mem dan Alung tak ada masalah. Ha? Kau faham tak? Jangan. Nanti kan kalau aku tak sopan-sopan, terberanak medium tu nanti macam mana? Kau Jangan. tanggung. Dah lah malam ni event. Jangan. Sopan. Ya. Lagi. Thank you, babe. Cepat aku nak dengar. Dah cakap apa lagi? Tadi kau bebek. Jangan. Kau pun meminta juga. Kau beranak pula orang tu jangan. Kau pun meminta juga. Tak dia. Aku minta dengan kau. Dia bukan minta dengan orang lain. Semua faham je? Sudah faham apa yang kau cakap. Okeylah, kita behave. Syukur ya Habibi. Ya Allah, terima kasih ya Allah kerana memberikan kefahaman kepada jerung-jerung pada malam ini ya Allah. Semoga malam ini baik-baik ya Allah. Amin. Ji nak nikah tak tahu bila. Ji bila nak nikah Ji? Tu diorang tanya Ji dah macam nak nikah dah. Kau senyum ke kau keras? Ji? Gelek ke? Ya bila bertemu pipa tidak sampai lagu wah. Ingat tak pipa tidak kamu yang berisiko ibu yang berbulu. Ada tak? Masalahnya Long. Jilat ke dia tak dengar ke suara kat belakang-belakang tu? Itulah aku kata. Aku dengar bunyi semua. Dibodohkan. Keman semua. Alum malam ni tak niaga. Malam ni tak jual jamu. Malam ni Alum menjalankan tugas sebagai PA. Hari ni tak niaga. Ni ada Adam. Lagu itu. Korang dengar siapa ni? Lagu Ada. Siapa nyanyi belakang tu? Belum. Pandu. Buat dalam polis, baik? Habis tahu lagu ni baik? Oh mak irpe, kan berjalan, banyak ke depan.
Lagu-lagu Zamir pakai telefon, Nokia. Kak Yati. Nokia, habuk, daun. Dia minat lagu-lagu zaman. Aduh, loading aduh. Saya paling minat lagu Henry Geni. Yang apa? Lagu Henry Geni. Lagu orang ketong tu. Itulah. Jeruk ni kan, kita cakap pakai mata semua faham. Benci lah aku. Tadi kan. Tadi Jin dengan Alung makan pagi. Tadi kita gosip pula. Tadi kita korang ni type gosip pula. Tadi kita makan, kita breakfast terus lunch kat bilik. Lepas tu tengah-tengah makan apa semua kan, tiba-tiba kita cakap serentak apa tadi Long? Pintu berbunyi. Siapa pula tu? Kita cakap apa tadi? Tak. Serentak pula cakap. Dari semalam cerita berserentak dengan Halung. Aku ni dah boleh masuk grup mak-mak. Oh, sakit di telinga aku, ya Allah. Kalau aku mute call pun tak guna juga. Sebab aku memang kena guna signal kat sini. Alung. Terima kasih. Saya pakai baju biasa je, Mami. Mami touch tu. Saya pakai baju biasa je, Mami. Alun tak bersiap sampai sana. Alun nak ke sana, Alun nak ke sini. Lah, Alung bilik bawah. Di bilik atas. Oh, lepas tu kan semalam kita orang call. Lepas tu borak. Ni kan tutup call. Muka aku dengan Alung macam ni. Macam tu. Macam mana? Serentak pula tu. Kerja nak serentak je dengan Alung. Bahaya ni. Terima kasih Izan. Kita pakai bluetooth dah pakai airdrop kot. Zoink tu sampai Ji sampai dengan Alun sampai dengan Ci. Thank you. Oi, Adam. Tak. Jangan bazir duit, Adam. Jadi kau claim dengan aku ni, Kang. Ji reply chat malam sikit boleh? Sebelum tidur nanti Ji clearkan semua chat tau. Aku boleh nak reply sikit-sikit sekarang. Tapi itulah, mana nak baca yang kat sini, mana live, mana reply. Itu kesian. Aku banyak. Aku nak reply lagi. Ya, Adam banyak duit. Ibu nak pinjam duit dengan Adam lah. Apa tu? Cuma 31. Apa tadi lo? Oh, lipstick. Dia pakai 2 lipstick. Lipstick Wardah campur dengan Maybelline. Adam, later I Abah. Ibu tanya Abah nanti. Janganlah bincang pasal hal keluarga kat dalam ni, Adam. Satu Malaysia tahu pasal kita nanti. Sampai bila nak tanya aku? Tak nak accept Adam. Alo, lipstick Hermes. Tak. Kening aku tak menjadi weh. Kau nampak ni? Aku dah lama tak buat kening. Tak menjadi sebelah. Ni je. Ya. Please protect me and ketua. Okay, dia cerita macam ni. Ada orang akan takut dengan aku, ada orang tak akan takut dengan aku. Walaupun aku dah buat muka garang ataupun muka serius. Orang lain kalau dia jumpa aku kat first time, dia akan cakap macam ni. Muka perempuan ni annoying. Tak pun dia macam speech face. Tapi ada orang dia santai. Aku pun tak tahulah. Tapi mostly lah orang akan cakap Ji sombong pada mula-mula. Serius. Ji memula kalau orang tak kenal. Bagus.
Tahniah Alis, tahniah. Tahniah. Tegur lagi. Tegur lagi. Tegur cepat. Ada orang tegur jerawat. Aku tegur naik jerawat dia. Tahniah. Kenapa tak tegur jerawat? Mana boleh tegur jerawat? Dia tu jerawat naik kat muka. Dah kau pakai mazhab mana ni? Mazhab akulah. Mana jerawat? Tengok jerawat. Kau tak payahlah sebab umur kau dah lanjut. Memang tak ada jerawat nak naik dah. Umur aku apa? Kelanjutan. Tapi tak apa Long. Kau tetap nyala. Kau tetap tegang Long. Don't worry Long. Dia bangun je nak kencing ni. Warga organik. Salam. Ya, saya warga organik. Tapi serius. Okay, J dengan Alung, waktu kita orang mula jumpa, kita orang sini pun cakap Isyada ni muka macam takutlah muka dia ni garang lah, muka dia action lah dia ni, macam tu. Kita orang sama-sama macam tu. Dia dengan Alung jelin dia. Alung pun susah nak tegur orang juga. Sejenis yang susah nak tegur. Dan Alung jujur cakap jangan kecil hati. Alung cakap tu terang. Let's say lah one day ada yang mana-mana jumpa Alung, katakan Alung tak salam, Alung minta maaf awal-awal. Sebab Alung memang payah nak salam orang. Sebab Alung jenis yang lambat sikit nak okey. Tapi bila dah okey tu, macam Alung dengan Jim mula jumpa pun, dia pandang, kau pandang sana, kau pandang sana. Sana. Alung pandang macam tu. Macam ni lah kita orang. Tapi jeling-jeling je. Lepas tu bila dah kenal tu, ambil kau. Kau lebih bincang. Betul, kita orang lambat panas. Tapi kalau dah panas lama betul. Saya tegur Alung banyak. Ya, sebab bila Alung kat satu tempat yang penuh orang, ada masa Alung akan drain tau. Alung akan tiba-tiba akan senyap. Hilang energi. Saya susah, yes. Siapa yang susah nak salam orang tu akan faham. Jangan kecil hati tau. Jangan cakap Alung sombong. Kun salam. Jangan cakap sombong ke apa. Tak. Saya memang susah nak salam orang. Bukan susah macam mana. Kadang-kadang saya fikir, nak ke tak tahu macam mana nak cakap. Tak reti nak cakap. Dia orang dah keluar. Yes. Umur Alung 44 this year, sayang. Biasa saja. Tak besar mana pun. Alung hari ni pakai seluar sebab nak bekerja, nak bergerak. Jadi Alung pakai simple. Ya, dah settle dah. Korang Alung belum settle lagi. Tapi saya nak pergi kencing. Kau layan aja dulu. Dia lagi ke dah 44 this year Alung Jun 44. Yes, betul. Alung perlukan masa. Adam, anak yang first. Ya, Alung perlukan masa untuk nak okey dengan orang. Nak kenal dengan orang. Bukan macam ni nak cakap, nak blend dengan orang. Jadi lambat sikit. Yes, siapa? Jun. Kita Jun. Ya, saya mak saudara Ikmal. Ya, ramai orang akan cakap Alung sombong. Tapi tak sombong pun. Okey je, cuma payah sikit. PA Ikmal. Sejak Ikmal lahir dah jadi PA dia dah. Jaga Ikmal dari kecil. Ya, saya Mak Adam. Kita orang ingat apa? Tak nampak lajunya. Kita orang ingat. Saya yang follow Ikmal. Tapi tak pasti berapa lama lagi lah. Sebabnya ada juga Alung pun ada bisnes Alung sendiri. Alung pun ada kerjaan Alung sendiri. Ada masa Alung follow, ada masa Alung tak follow. Depends pada keadaan. Macam travel ni, setakat ni Raja Perfume ni banyak kali lah Alung semua follow lah. Adam kat rumah kat KL, Alung kat Kelantan. Ya, Adam anak sulung. Yes, dreams. Terima kasih. Job kat Adam, insyaAllah kalau Adam okey lah.
Tu dia kata apa, normal kadang-kadang. Betul, bukan sombong Jangan kecil hati. Alun tak sombong, cuma lambat. Kadang-kadang Alun tengok dulu blur, dah macam blur macam tu Tapi okey je, insya-Allah. Amin. Thank you yang doakan Alung. InsyaAllah besok kita balik. Besok balik ke KL. Ya, ramai ke Jun dalam ni? Ramai ke yang lahir di bulan Jun? Waalaikumsalam, Cik Shi. Ya ke? Wah, ramai kan rupanya. Ya, warga fosil. Ya, sebab itulah. Ikmal panggil Alung organik. Salam, Aisyah. Ya, amin. Thank you yang doakan Alung. Alung pergi. Alung pergilah. Tak apa, tak nak. Dia biasa je. Nenek Jerome ni umur berapa ni? Nenek. Saya Mak Azam. Umur saya 44. Kali ni Alun tak gaduh dengan toilet dah. Alun tak gaduh dengan pintu toilet. Alun dah tak ada gaduh-gaduh dengan pintu. Mana-mana pintu. Doakan Alun takkan gaduh dengan pintu mana-mana. 51. Tapi tak token saya. Pakai jubah lawa-lawa, pakai token kadut-kadut. Ada dua. Betul, Alun ke betul. satu. Dua. Aku tambah satu. Kau juga macam-macam. Tak, belum sampai tahap fosil lagi. InsyaAllah soon lah tu, doakan panjang umur. Fosil lah lu. Daripada organik. Dia tak sempat lah nak beli apa pula. Nak beli stokin. Okey tak hotel ni. Alhamdulillah. Boleh lah. Fatin ada lagi ke? Tak tahulah. Dia dekat mana? Dekat mana? Hai, Kak Ai. Ya, ramai kan dia orang ni macam Alung kan? Live malam ni rasanya Raja Perfume pukul 8 dia live. InsyaAllah boleh tengok tu. Subtitle lah tu jawapan tulis. Oh, subtitle. Tak perlu masuk ke lampu Memang kita tak lampu Penuh kaki lah. Angin tak tanya. Barulah nampak. Encik make up sendiri. Alung out dulu. Mak dah panggil? Kemal panggil Alung. Belum. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Nanti tengok live tau. Sekejap lagi long. Bye. Tapi mem tak sampai lagi. Mem dengan jigit sini tengah bersiap. Ya. Malam ni tema dia macam pastel tapi pakai dress. Tapi je malas nak cek dress. So dia beli abaya. Sekejap ni. Hello. Ya Kak. Saya dengan Nazra dekat bilik 1108 dengan madam. Oh, tak apa. Akak letak je dalam bilik Kak Alung. Kak Alung dekat bilik 429 ke 439. Kau pergilah bilik ni. Kau pergi. Memang kau kena bawa ni. Kau kena menghadap dengannya apa? Bonza. Tak dapat. Korang takkan tak boleh datang pun. Nak datang kena bawa jongkong emas dengan bawa cash baru korang lepas daripada Bonza. Baru papi tu memang dah ada Bonza. Dia orang sediakan. Malam ni event Raja Perfume untuk launching produk baru. Bau-bau dia memang sedap. Bau dia pantang lepa kan.
Dia siap ada bonzer. So kalau nak lepas bonzer tu, tips dia korang kena bawa gold bar 999 yang 10 kg. Dia pun 10 gram. 1 kg lah paling-paling. 1 kg emas 999 baru boleh lepas. Okay, lipstick ni G combine. Ni lipstick Wardah campur dengan Maybelline. Nampak? Tapi G nak pakai lip gloss tapi G lupa. Dah lama tak make up ni, baru bengkak balik. Dia rasa macam awkward. Selalu kan kerja dengan mem kan tak sempat nak make up bowl macam ni kan. So ni kena make up bowl 1 kg. Tak boleh, mem dah kena lock. Mem malam ni Kak Yati make up kan? Malam ni Kak Yati make up apa live pukul berapa? Akaun mem dengan ketua tak ada live. So kalau korang nak tengok live, nak tengok mem dengan ketua, korang kena tengok dekat akaun CEO Raja Perfume. Tema malam tu nya warna pastel. Patutnya tidak suruh pakai dress macam ni lah, gaun-gaun dress macam ni. Tapi kami sempat mau cari bah. Jadi kami beli bayar je, senang. Pukul 9. Oh, ada. Untuk boleh? Sekejap korang. Mem pakai baju khas. Dia ada baju khas untuk Mem. Mana itu tadi? Situ. Apa? Bukan kosong. Bukan meja lah. Kosong kan? Pakai air. Mana? Bukan jangan ni. Air gede-gede. Pakai background ni kan? Cukup tak? Nak tarik lagi tak? Jatuh air. Okay. Mem pun tak siap lagi. Mem tak siap pakai baju lagi. Zik kena duduk lagi Zik. Oh ni. Kosong sini. Nak guna kursi kan? Tak. Atas ni pun boleh. Ni kena buat. Meja. Oh, kena buang. Kena duduk ni Zik. Oh, tak apa. Oh, nak pakai sudut. Boleh lah. Sayang. Abang ya. Okey dah. Lagak sikit dia. Lagi lagak sikit. Macam ni. Okay, live CEO dia hold sepanjang event. So, kita orang tak buat live dekat akaun. Kalau macam mana pun korang kena support founder. Sebab tanpa founder, korang tak dapat dah tengok mem dengan ketua. Macam tu. Tangannya duduk di macam mana? Tak kau menang ada juga malam ni. Apa macam apa Macam tu lah cerita dia. So, janganlah marah-marah.
Nasa tengah make up sayang. Apa bawah ni ya? Aku kena touch up ni. Ji bagi tips mata tak penat kalau pakai lens. Kena beli lens yang betul-betul soft. Korang jangan beli yang online sebab kadang yang online ni dia tak lembut. So kalau untuk lens yang soft lens betul-betul, kalau nak beli online korang kena search betul-betul yang soft lens yang betul-betul lembut brand dia. Kalau dekat kedai spek yang brand Johnson Baby tak silap, Johnson macam tu. Cik tak pakai setting spray sayang. Sebab Cik pakai produk kawan Ji, Jana Jenny Shakri foundation dia. Cik pakai foundation dia, Cik pakai dia punya loose powder. Kalau nak tengok event, sepanjang event, ketua punya nyanyi apa semua, kemasukan mem launching, sepanjang launching event, korang kena tengok akaun CEO Raja Perfume. Diorang dah start sekarang, tapi sekarang ni diorang dekat ballroom lah, bukan kat dalam bilik. Takkanlah nak buat live tunjuk diorang bersiapkan pakai baju apa semua. Hari ni bukan meet and greet sayang. Hari ni launching produk baru by Raja Perfume. Dia ada bau-bau baru, sedap bau dia. Rasanya macam mana dia dah start, tapi kita orang masuk pukul 9 macam tu. Hari ni bukan meet and greet sayang. Cik tak pakai setting spray. Cik tak pakai setting spray. Ini aku tabur glitter satu muka. Betul, kita akan gerak sekali. Tengah pendaftaran. Okey, Cik tak tengok lagi lah. Rasa start pukul 9. Ya, Ji make up sendiri. Tadi Alu suruh make up dia. Tapi aku cakap, alas lah, kau pergi ambil ni kat Fatin. So, yang make up Alu kat Fatin, yang make up Mim kat Yati. Ji tak live tu malam ni sebab Ji nak kena record video untuk korang. Toh ni filter ni, lepas tu pakai foundation tebal. Alhamdulillah. Jika kalau foundation Jenny Shakri, dia akan pakai 2 coat, deep tan ataupun tan, campur dengan fair. So Ji boleh pakai ikut berapa banyak tone yang nak. Dah lah kita make up kat luar. Serabut lagi lah. Iaitu semua KOL. So hari ni event KOL dan pre-launching produk untuk produk baru by Raja Perfume. Gigi aku sengit rupanya. Berapa sen? Mana okey. Ada orang kat depan. Ji tak ada lampu. Ni pakai lampu duduk belakang Kak Yati. Korang nak tengok Mem dengan ketua, korang kena support live CEO Raja Perfume pada pukul 9. Mem dan ketua dan Raja Perfume akan berarak, dan korang boleh tengok ketua live malam ni. Live Raja Perfume malam ni korang tengok secara live ketua menyanyi. Ketua akan nyanyi 2 lagu malam ni. Tak sayang, tapi Cik dah ada tunang. So kalau Ji dah end live, maksudnya korang standby lah masuk dekat live CEO Raja Perfume. Tak tahu lagu apa, korang kena tunggulah. Terima kasih kamu. Ni warna brown. Warna brown. Tak, sebab dekat Kelantan sangat strict. Mem tak akan naik pentas, Mem akan duduk dekat bawah. Okay, kat sini dia ada rules dia. Okay, Mem akan duduk dekat bawah. Hanya ketua yang akan naik ke atas, tapi dia orang akan berarak sama-sama. Cuba tengoklah lensnya, nama dia apa. Hai, ajar tu kapuh hai. Apa tak anda? Kau tak pasti lagi saya. Nanti akak confirmkan lagi sebulan sebelum, sebab biasanya jadual akak sebulan sebelum baru dapat. Tapi jauh sikit lah kalau akak daripada KL ataupun daripada luar nak datang pergi make up dekat Kuantan tu jauh lah ya. Macam ni sekarang. Saya punya nama
Okay, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 2. Olah sihal tadi bah nampak dia dah tak kepak ya. Apa-apa update je. Kami malam tu masuk event dalam pukul 9 macam ya. Tapi mun kami slow respon tak mahu lah kami nang kerja. Apa-apa dia tak nang kami cek macam mana. Okay, sambung. Ya, diorang tak live dekat akaun masing-masing. So malam ni kalau korang nak tengok Ketua dengan Mem, korang kena tengok dekat akaun CEO Raja Perfume. Sebab memang tak ada orang nak boleh nak kawal akaun live tu. 2, 3. Sebab Ji pun duduk berasing daripada daripada meja Mem dengan Ketua. 1, 2, 3. Boleh? Ya sayang, ni highlighter. Ada satu, Ji pakai 2 highlighter. Satu highlighter murah je, Ji sapu dekat satu muka, iaitu dia jenis highlighter yang timbul-timbul. Kalau dekat area sini, yang ni kan, Ji pakai highlighter Hojo kat sini. Oh tak ada orang. Okay, Mem akan duduk dengan Madam, Ketua akan duduk dengan Raja Perfume, tapi dalam satu table yang sama.